Episod 3, Bangkit Perlahan. Kehilangan seseorang yang pernah kita sayang bukanlah benda kecil. Ia macam kehilangan sebahagian diri sendiri yang kita pernah percaya takkan hilang. Kita cuba senyum, cuba nampak kuat, tapi dalam diam, hati tu masih retak. Setiap kali teringat, dada jadi sesak. Setiap tempat, setiap lagu, semua ada bayang dia. Dan kadang kamu tertanya, kenapa aku masih rasa sedih walau dah lama berlalu? Hakikatnya, luka hati tak sembuh dengan cepat. Ia ambil masa. Dan masa tu bukanlah untuk dilupakan, tapi untuk belajar melepaskan. Tak apa kalau kamu masih menangis bila teringat. Tak apa kalau kamu masih rasa kosong bila tengok orang lain bahagia. Kamu manusia dan kehilangan bukanlah sesuatu yang mudah untuk diterima. Tapi percayalah, setiap hari kamu bertahan, setiap kali kamu bangun semula walaupun hati berat, itu pun dah satu bentuk kekuatan. Bangkit perlahan tak apa. Kamu tak perlu cepat move on untuk buktikan kamu kuat. Kadang kekuatan sebenar ialah bila kamu mampu tenang. Walau orang yang kamu tunggu takkan kembali. Bangkitlah untuk diri kamu sendiri, bukan untuk tunjuk apa-apa pada sesiapa. Bukan untuk buat dia rasa menyesal, tapi sebab kamu akhirnya sedar kamu layak untuk bahagia walau tanpa dia. Sakit tu bukan selamanya. Satu hari nanti kamu akan bangun dan rasa pelik. Sebab hati kamu dah tak sakit macam dulu. Kamu akan senyum. Bukan sebab kamu dah lupa, tapi sebab kamu dah reda. Dan masa tu kamu akan faham, kehilangan yang dulu buat kamu menangis sebenarnya sedang tolong kamu jadi versi yang lebih kuat, lebih matang, lebih tahu nilai diri. Jadi, bangkitlah perlahan, ambil masa kamu, rawatlah hati kamu, berjalan dengan langkah yang kecil, asalkan kamu tak berhenti. Sebab setiap hari kamu masih bernafas, masih mampu rasa, masih mahu hidup, itu tandanya kamu sedang sembuh. Satu hari nanti, kamu akan pandang ke belakang dan ucap, terima kasih Tuhan sebab tak kekalkan yang bukan untukku. Kalau kata-kata ini menyentuh hati kamu, jangan lupa tekan follow dan subscribe untuk dengar episod seterusnya. Moga setiap perkongsian ni bantu kamu belajar cara untuk move on perlahan, reda kehilangan dan cintai diri semula.